Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari SK Jasin dan saya akan menerangkan tentang fungsi 5 kandungan di dalam peti pertarungan cemas. Bahan yang pertama ialah cecair antiseptik. Fungsinya ialah membasuh luka dan membunuh kuman. Bahan yang kedua ialah plaster. Fungsinya ialah membalut luka kecil. Bahan berikutnya ialah pembalut. Fungsinya ialah mengurangkan bekat dan memegang kain kasih. Selain itu ialah kapas. Fungsinya ialah membersihkan luka dan meratakan ubat. Akhir sekali ialah kain ando. Fungsinya ialah membuat ando dan membalut luka. Seterusnya saya persilakan kawan-kawan saya untuk rawatan bantu mula. Rawatan bantu mula yang pertama ialah untuk merawat luka pada dahi. Pertama, lipatkan kain ando sebanyak 1 inci. Kemudian letakkan kain ando pada dahi mangsa. Silang dan ikat menggunakan ikatan buku sila. Akhir sekali, kemaskan. Rawatan bantu mula kedua ialah rawatan untuk siap patah tangan. Letakkan kain ando di bahu sakit, kemudian bahu ke belakang. Sila keluarkan 3 jari. Ikatkan menggunakan ikatan buku sila. Akhir sekali, lilitkan lebihan kain ando. Rawatan bantu mula seterusnya ialah untuk merawat luka cara pada tapak tangan. Pertama sekali, lipat sebanyak 1 inci dan letakkan tangan di kain ando. Tarik bucu ke atas dan silangkan kedua-dua bucu ke bawah. Kemudian ikat menggunakan ikatan buku sila. Akhir sekali, kemaskan lebihan kain. Sekian, terima kasih.